Ini tu. Baby kekal saat sleeping. Hello. Hello. Oh, hello. Boleh tengok-tengok ke? Boleh, silakan. Oh. Nama abang siapa bang? Abang, orang panggil kat sini Abang Don. Abang Don. Kenapa Abang Don? Dia letak asing-asing. Yang itu kecil, yang itu besar. Okay. When I was dana besar. Yang grup ini sudah berusia 2 minggu. Dia sama dengan grup sini-sini. Okey, yang grup ini baru 1 minggu. Oh. Ini grup dia. Cuma yang pertama dia lahir, ibu dia lahir, yang tu kat bawah yang bernama Aisyah. Aisyah? Ya. Serius lah bang? Saya ada 4 yang saya lepas panggil nama dia pusing balik. Jadi saya kena ambil sini. Pertama sekali yang bernama Rainbow ni. Rainbow. Ni Rainbow. Oh, Rainbow. Ni Rainbow. Saya tunjukkan sebab dia yang pertama kita lepas dan kita panggil dia balik. Baik. Okay. Yang kedua, ini nama Aisyah. Ni Aisyah tadi. Ni Aisyah, the brown gold. Brown Ni gold. black. Spesies lain-lain? Tak, di spesies sama dia ada 4 color green. Dia ada black, brown gold, olive dan green. Ni nampak dia punya color. Nampak tak? Berbeza hitam dengan Brown gold. Aisyah. Saya tak pernah nampak up close and personal macam ini. Ada yang penyu. Tak maaf lah tanya kan. Method abang lagi-lagi untuk turtle conservation ni lain daripada orang lain. Sebab ada certain yang macam contoh lepas daripada keluar daripada telur je, terus dilepaskan ramai-ramai ke pantai. Bila kita lepaskan dia selepas pada bertelur, dia lahir dia sekarang ni macam malam dia lahir, esok kita nak lepas, dia masih ada lagi pusat dia masih keluar. Jadi kita tak boleh duduk ke mana? Dia duduk bawah rapat dengan sand, daripada pasir akan boleh masuk ke dia apa jadi mati. Dia duduk tengah-tengah macam beli kerapu apa-apa penatkan dia mati. Dia duduk di atas ikan sebagai tenggiri, barakuda, reptil seperti elang akan ambil dia. Dia turun kat pantai sana malam, ketam yang tepi pantai ni akan potong kepala. So, saya nak tahu kalau dia selepas menetas tu bisa mana? Sebelah Sumatera pasal telur dia sebesar saiz bola pipa. Macam ni Macam ni. Jadi bila dia menetas tu, ini yang paling kecil. Ini yang paling kecil. Walaupun dia ni laki-laki. Dah tidak. Okay. Tak boleh nampak. Ini pun masih ada lubang kan sikit-sikit kan. Jadi dia kecil lagi daripada sini. Oh my goodness, macam mana nak selamat? Dia kecil dan dia panjang sikit laki-laki. Dia macam kalau perempuan dia bulat lebar. Macam apa ketang di belakang tu panjang tu jantan. Okay. Sebab itu abang kena simpan ni supaya cakap abang confident kalau lepas 100 abang nak 5 je selamat. Baik. Bang. Ya. Mana tempat dulu penyu dia menetas? Okey. Abang collect dia dekat pantai ni supaya tak ambil daripada biawak monyet korek. Jadi abang collectkan satu tempat, letakkan satu tempat. So lagi nombor 1, nombor 2 ni abang nakkan jantina dia apa yang menak. Macam mana kita tahu? Kalau nak tahu kita pergi tempat penetasan boleh? Boleh. Kita ikut. Boleh. Silakan. Yang ini sudah lekuk, mungkin dalam 4 hari dia akan menetas dan keluar. Dia di sini. Lepas tu nanti penyu tu dia akan cuba panjat keluar. Dalam ni dia duduk. Dah sangka kan dia? Abang buat ni dekat sini bukan kerana abang tak nak bumbung. Abang nak ikut habitat dia, ibu dia, abang akan tengok waktu dia bertelur dekat mana puasa
perasan mati. Oh, Perasan lapar ataupun perasan bau. so kena sama lah. Nak ambil sama dengan dia. Jadi kita buat natural lah. Dia mau beli apa juga. Macam kokok ni, kualiti dia satu tengah hari, tengah panas dia akan mengeluarkan tu. Oh, Ini pokok kalau kita lagi dulu orang-orang dulu buat tapai, buat tapai. Sini panggil pokok baru. baru. Bukan pokok ni duri-duri yang selalu jatuh kat orang kan? Ini pokok bunga warna kuning. Oh, Cantik. itu. Ada bunga tu? Ada buat bunga. Tu ada bunga tu. Ada kan? Tunjuk. Whatever it is, we do have our own point of view. When in terms of conservation, there's no really many people like Abang Don. Oh yeah. Would you agree? And does it, in a very traditional way, and basically taking care of them until they strong enough to be released into the oceans. Yes, if we don't do that, really, we do see like a lot of species are really extinct, Yeah. like the leatherback and penyu lipas. Yeah, so we don't want this thing to pass, like extinct. Because they Yeah. have been extinct already. Yes. And then, could you imagine another 50 or 100 years, your kids, your grandchildren Yeah. going to see all the turtles and also other animals, will only see them through books and also through magazines. Yeah, and we don't want that to happen. Yeah, and that's why to those of you who would love to volunteer in terms of the conservation, please lend your hand Yeah. and then protect them, whatever that we can, Yeah. in order for a lot of animals to survive. Yes, and also don't commercialize it. And also, the most important thing is do not throw rubbish, plastic, or whatever, not just on land, but especially in the oceans, because that's what they think. These turtles think that it's their food. So when they eat those plastic things that you throw away, They thought it's jellyfish. yes, and then they die. Yeah. Yeah, so this is where we could say, please, don't let the world pass you by like penyu belimbing, leatherback turtle, or penyu lipas. So, discover it From Malaysia with love. Let's go. We are the penyu.